Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazlina Baharudin. Okay, hari ini saya akan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazlina Baharudin. Okay, hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang inovasi yang akan saya laksanakan yang diberi tajuk gamifikasi pembelajaran neuro. Okay, objektif utamanya akan motivasi penglibatan aktif para pelajar dan pencapaian pembelajaran yang memberangsangkan. Okey, kepentingan juga ada 3, praktikal berasaskan situasi, interaksi, sokongan interaktif 24 jam dan pengukuhan memori berterusan. Okey, perkara ini akan dilaksanakan dalam situasi di kampus. Okey, kemudian ini susunan tata caranya. Okey, sistem dijalankan, pelajar akan kutip sistem mata. Okey, dapat lencana pencapaian, kemudian ada papan pendahulu, cabaran interaktif, dapat juga ganjaran maya dan ganjaran sebenar. Keaslian, integrasi psikologi dua hala, kemudian menggalakkan makroekonomi, berintegrasikan kampus dan fokus pada situasi pintar jalanan. Okey, pelan pelaksanaan saya membahagikannya kepada 4 fasa. Okey, 1, 2, 3 dan 4. 1 dan 2 sudah selesai. Okey, cuma tunggu 3 dan 4 yang belum saya laksanakan. Okey, sebab pelajar tak ada. Sekarang cuti semester. Kemudian potensi komersial. Okey, boleh mohon pelesenan teknologi. Okey, scalability, merentas bahasa, pasaran korporat dan expatriate. Okey.